Dia akan buka hati. Macam saya kot. Menang kita. Macam saya kot. Enjin aku punya. Balik enjin hari ni. Ni laut. Ni Presiden T-Mobile. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi kan. Hari ni kalau aku tunjuk T-Mobile tu makna kita orang sekarang ni ada dekat Kuantan. Sekarang ni lewat dah pukul 9 aku dengan Ayi. Dua orang je melacur tapi ramai sebenarnya. Tapi dia orang dah lacur awal pagi tadi. Kita orang lambat sikit sebab ada cerita ada cerita sedih dalam orang kata kita orang lewat ni. Dia cerita dia malam tadi lah kita gerak daripada Ganu nak sampai sini, tapi kat tengah jalan tu kereta aku buat hal kan. Kereta aku buat hal apa tu, dia masuk tengah jalan. Lepas tu kita minta tolong orang repair. Lepas settle repair tu dia buat hal lagi. Lepas tu last kali kita decide naik towing, keluar exit terdekat dan kereta aku tinggal dekat exit tu. Lepas tu dua-dua biji IB ni naik atas kereta Ayi. Kita orang sampai dekat campsite ni lebih kurang pukul berapa dia? Pukul 4 pagi. Kita lebih kurang pukul 4 lebih. Tidur sekejap and then inilah pukul 9 pagi baru nak lacur. Jadi insyaAllah. Satu lagi aku lupa nak beritahu. Sebenarnya kita orang datang ke Kuantan ni sebab esok sebenarnya esok Sabtu 21 hari bulan kita ada buat inilah event tandingan dengan IB. Ramai jugalah join. Jadi sebelum hari event tu, itulah ingat plan dengan Ayi nak turun apa tu, orang kata nak pergi field test dululah. Nak pergi test dulu kat mana area yang ikan makam semua gitulah. Jadi insyaAllah minta hari ni adalah mana-mana. Moga ada gaji nak pergi repair kereta pula ni balik ni. Go. Okay kau. Kereta rosak fikir kemudian ngai dulu. Jom, acau. Amat dah ni kalau pergi duduk turun laut apa naik kar agak. Dah kamu ya.
Dah ada sini ni nak ikan lopak sini. Lama juga nak ke boleh. Kita turun pukul 9 dia. Ni sekarang ni pukul 10.30. 10.40. Jam lebih. Oh nak Boleh tahu ni. Kau ada kawan. Teripik terus sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dah apa tuang lagi ni. Nampak tuang lagi. Yang boleh dia nampak dah tuang. Ikan tak nampak lagi. Dia tekan bawah ni. Kalau tekan bawah ni saya 8 kilo. Baru nampak leader. Naik. Naik dah balik. Oh, naik 15 kilo. Dah double digit pun biar ada gaji nak baiki kereta je ni. Belum 2 kali malam tadi kereta tu buat ha. Bismillahirrahmanirrahim. Kasar gigi tu. Sungguh. Apa bagi lembek le. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lucu Kasar. Berapa ni? Dia penat lah. Apa tengah apa? Kabut-kabut. Oh, kena terlakan. Sikit lagi. Wah, tekan lagi. Ini nak tahu. Air ni main bawah IB kita.
Wah, kuat lagi. La ilaha illallah. minit 25. Ikan dah naik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kau nampak macam kena atas kepala. Bismillah. Janganlah weh. Okay. Kena atas kepala. Dia. Dia. Dia pusing situ sekali. Sekejap, sikit lagi. Aku rasa ni rekod kita paling besar ni. Bismillah. Baik ke? Ready? Alhamdulillah. Pegang ya? Pegang lu. Ya. Pegang. Bismillah. Kena sikit tekuk je. Bismillahirrahmanirrahim. So. Baik. Alhamdulillah. Ya Allah. Besarnya. Allah. Alhamdulillah. 8 kilo ni sobat. 8 ke dah berdiji Tak sabar berdiji. Kalau tu pun akan gaya 8 aku ya. CP 8 9 gitu lah. Allah akbar, bagi rezeki kat aku. Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Tengok duduk gana bah mata. Pelayar baru itu mana? Dah aku sikit dah pegang dah. Sekali lagi. Allah akbar ikan ni. Allah. Excited aku. Dekat kaki. Tak. Ya. Aku rasa aku kena tenang dulu sebab aku lebih excited waktu penat. Sipai ikan. Dah simpan ikan, aku nak ambil gambar dulu. Aku rasa ni rekod aku paling terbesar ni. Allah akbar. Jadi ambil gambar, sipai ikan, relax dulu. Lepas tu aku dengan seru pun dah buat effort lagi. Aku rasa boleh kot. Aku makan dulu. Tangan ketul boh. Tangan ketul ni. Alhamdulillah. Ni geng, biasa aku suka based on bag ni lah. Biasanya kalau ekor keluar dari bag gini 6 kilo ke atas. Mana sekarang ni seru teka 7.9. Aku teka 8 point something gitu lah. Kita tengok lah, darat lagi. Saya tak dah ira ambil gambar dah ni. Sekarang ni pakai asuh tangan dah. Kita nak makan dulu, lapar. Daripada pukul 12 ke pukul 11 lebih. Kereta anak gajah aku tu buat hal. Kita orang sadar je tepi jalan. Sampailah pukul 4 pagi, pukul 4 lebih barulah boleh duduk kat campsite. Mata ngatuk, perut lapar. Tidak apalah, ikan ada dah. Ada gaji dah nak baiki kereta.
Okay kan, sekarang ni aku decide nak tukar plan sebab lepas strike tadi makan, lepas tu aku repeat lagi dekat tiang ni. Lalu aku rasa dalam 4 kali dah. Lalu patah balik, lalu tak ambil. Aku nak try ni lah, Gedeh. Rupa gewang aku nak parking sini. Sekejap lagi aku akan Gedeh. Suruh setting dia punya Apollo ya. Kita cari live bait sini. Lepas tu try lah Gedeh keliling tiang. Terima kasih. Tapi memang banyak ikan putih di timbul sini. Hai, kata ada. Tadi timbul kat mana? Tu tengok ada je timbul tu. Kan ikan selah kuatan tak mau makan Apollo Hemet. Kita pergi belakang. Yes. Lihat daripada tak ada kecil. Buat 3 mata. Dia Monica. Ceknya ikan. Tahu tu lah Apollo lu kalau kecil sangat ni tu. Tu. Ada nak lepas ni. Cangga apa tu? Oh ni molek sikit. Ke? Tengok mana sorry. Saya let dia ikan. Ha? Lagi kecil. Tengok dah. Kena tengok mati. Tengok. Urut atas kepala tu. Hidup je. Getah se, lepas ambil batu.
Ini. Gacang. Ya. Boleh buat naik gitu ya ni. Boleh buat naik gitu je ni. Wah. Mana lagi mata lain cabut habis. Cabut. Bongok kacang ni. Gigit tu kot cabut. Sekejap. Jabut tekan air. Sekejap. Ada duduk dalam mulut. Aduh. Solid. Terlebih solid ni. Nampak kan Aku sikit tekak je. Pergi bahaya tekan air ada dalam ni. Oh tu sikit je tu. Oh tu. Nampak dalam. Tapi gigi tajam. Solid. Terlebih solid hook. Masuk pas dalam mulut. Nampak tak? Saya kecil. Nampak kan Faham lah yang gigi dia tu tajam tu. Beringat gigi dia tu dah. Boleh kat tu. Oh, molek tangan mu. Cabut dulu. Ni apa kedai? Kacang gede. Tapi RM5 sekilo. Nak 700 gram. 700 gram. Boleh kot. Masuk dah beg. Kita masuk dah beg. Kita cari beg. Kecek-kecek weh hupas sini. Saya nak berenang lagu mana? Sakut pun sampai pakai ekor tu. Bismillah. Kita nak khenak dia dah, kita nak buat upang. Buat kepak payah saya. Ngejar terus. Ikat lalu betul. Tenang ikat atas di batu buang.
tu tengok ni ikan timbul apa? Ni macam kau tu. Tekan kan? Kenapa? Oh, lokoh. Ya. Oh, aku buat. Aku. Aku orang kamera. Oh. Ada lagi. Ada. Ni tempoh berat. Sendok lebih gini. Aku jolok ni mau nyata. Saya jolok. Ayo tu. Dia keluar mata. Jauh ke lokoh. Pun. Solid ni. Batu. Kau. Kau pergi. Gigi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah betul-betul rezeki kita dulu. Nak macam bahasa belakang. Goling gewang kena, gedeh kena. Sikit kena. Wah, sikit kena kena semata. Naik je mau senggup. Alhamdulillah. Boleh ket-ket. Boleh. Sini. Ganglah kena pukul rambut dulu boleh. Pusing nak bagi nampak macam gitu. Dia nampak hangat pusing gini. Eish, tak nak. Kena. Mana lagi? Tak buat dalam mulut aku apa tu? Kata lokoh tadi tu. Mata belakang tu cabut. Mata belakang cabut tapi kena tubuh. Mana rezeki kita lagi ah. Boleh cabut. Alhamdulillah geng. Ni ada sekilo lebih tu. Tadi first gedeh naik kacang. Second naik gempik ni. Gempik ni pun ada harga juga. Alhamdulillah. Sipang ikan gedeh kali kau. Gedeh. Upah kecil punya bahang ni. Hacu. Sekali nak. Let's go. Masalah kita satu je. Giri makan dah upang gedeh tapi ni lah upang. Upang memang susah gila. Nak boleh seekor. Kalau boleh seekor kecil. Kecil tu pun kita bubuh juga. Itu lah. Susah. Berapa ubah polo. Kacang. Kacang. Oh. Tak apa tuang lagi. Apa? Sikit lagi. Panjang. Kacang gigi. Kacang. Kacang. 5 kilo ambil. Jangan kena tali takut dia kerak. Dalam mulut tali. Ya. Putih dah lagi. Kali dia jadi. Tak tali dalam mulut dia dah. Takut putih lagi. Wah. Tali mulut. Tali itu ni. Tapi dia tak kekehnya. Layang. Layang drag ni.
Buka dah bawa seru. Okay guys, sekarang ni lepas main gedeh tadi, rasa tak ada dah kot, tak ambil tak makan apa semua. Lepas tu ni ingat nak balik kendaraan ni slow-slow sambil rolling. Tengoklah kalau ada sambor yang ni, kita ambil. Kalau tak ada, kita jumpa kat darat terus saja. Yes. So gang, kat darat tu air naik tu ramai naik. Yang aku tak kenal pun ada. Tapi aku boleh katakan esok memang confirm dia esok. Sebab hari sebenar untuk event esok lah. Dan itulah, esok kita cerita esok lah. Untuk hari ni inilah hasil aku ni. Horn padu boh, kena gewang tadi. Ni tak tahu aku anggap dalam 8 kilo ke duduk kat sini. Ni kena live bait main gedeh tadi. Lepas tu ada kacang seekor, gedeh juga, dan kena polo seekor. Jadi pasal setakat tu je lah video untuk hari ni. Kita sambung esok lagi. Okay, kita jumpa esok lagi. Okay, bye bye. Assalamualaikum. Pagi gang. So ni lah dia hari kejadian, hari event. Untuk event IB ni, kalau tengok atas air ramai, banyak IB ni. Ni idola kita, Bapak Angler. Ramai ni, aku tak tahu berapa, tapi anggaran dalam lebih lah 50 peserta hari ni. Jadi tengoklah, aku punya IB pun duduk kat atas lagi. Ramai dah duduk prepare tepi air ni. Wan ada, Wan ni musuh aku. Dah lagi tu. Jadi tengok je lagi, ada briefing makan-makan atas dulu. Settle yang tu. Lacur. Apa? Sekarang kita kat IB kita duduk atas darat lagi buat turun barang dari petang kemarin lagi. Duduk parking di sini. Air suruh apa ni? Ada. Apa je barang kita pergi jorang je lah. Jorang buat turun jorang. IB. Ni komando kau ni. Komando dah. Apa tadi komando dah? Wah, ya kan. Awak on. Kena nak cabut dulu. Dah bukan eh? Tu. Apa lu sengih depan muka. Okey. Tu dua. Komando. Wah, nak ngadu. Macam kekok kau ni. Kekok. Kena pusing. Biar tu. Berat ni. Jalan ngekeng soyok ni. Jap. Wah, berasa. Komando dah. Dah tadi akak kau tadi lembek kau. Lembek eh. Akak. Dia di komando. Komando dia ni ah. Jadi komando. Okay geng, lupa aku nak bagi tahu tadi. Semalam dah ada ni lah satu briefing untuk semua peserta. Ya, aku penat benarnya baru lepas angkat IB pergi ke tepi air. Jadi untuk event ni dia ada 3 kategori yang dipertandingkan. Satu tenggiri
yang terpanjang lah. Yang kategori kedua ikan campur, dan yang ketiga ikan kisi. Ni kita punya buah besar, Jerry. Ni kita punya buah besar. Ini tempel lah. Kita tengok seru kerja baru hari ni. Ni sponsor untuk event kali ni lah. Ada belakang, malah nak baca banyak. Cuba singgung semak Meriah ni. Meriah. Ni abasan biasa duk komen dalam TikTok je ni. Follow. Bro, makin bot ni, kita nak ikut bot ni. 15. Idea. Ambil lari lah. Aku ikut 8.30. Aduh. Biasa lah. Event ni kalau ramai gini lah cerita dia. Lambat sikit nak tunggu hak bawah siap lah apalah. Jadi mabuk jadi. ni atas mabuk dah. Pakat nunggu ni. Tunggu. Once kata flat off boleh pergi dah. Memang kena shoot full throttle. Plan aku kena gedeh dengan segi. Ni kalau hulu gewang trolling ramai gini ni aku tak tahu apa jadi lagi. Jadi aku nak pergi jauh, shoot jauh terus. Lepas tu main gedeh dulu. Lacor. Sekarang ni aku shoot full throttle. Nak pergi spot paling belakang sekali. Dia orang dah start trolling kat belakang. Aku biar dulu malas nak trolling ewang. Aku nak sampai situ dulu. Tengok kedeh ya hari ni. Okay kan, sampai je spot ni. So ni dulu cari apa tu? Cari umpan. Sebab kita nak main gedeh je ni. Ada umpan lagi. Aku update. Strike lah. Alhamdulillah. Tidak rasa ni rasa ni. Tidak rasa ni. Jalan. Jalan. Alhamdulillah, inside tak buka. Apa lah. Asal tadi cari umpan. Lepas tu umpan tu payah. Aku ingat nak pindah spot lah. Jadi alang-alang nak pergi pindah spot tu. Spot dekat je 5 kilo. Tu puluh lah kewang. Ada. Tapi saya tak so ni. Saya tak so. Tak boleh nak masuk tanding ni. Tak lah, tengok kadang. Tengok. Tuang tak apa lagi. Jolok lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Macam saya juga. Menang kita. Macam saya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allah.
Allah. Allahu akbar. Kau tak lekat tu. Ya, ada rezeki tu. Ini rezeki lagi. Gigi dah nampak dah muka dia tadi. Alah, cari lagi. Tapi kita pergi, kita tuju niat asal kita nak pergi spot lain. Ya, trolling aku tambah trolling lepas lucu tadi. Tak ada ambil waktu ni. Nanti kedai dekat Boya ni. Bismillahirrahmanirrahim. Netting getak tu, batu. Ada dah getak. Unstoppable today. Unstoppable today. Alah, dok rekod ke tadi? Apa rekod sini dah? Oh, rekod situ. Aku bang. Ukur je aku. Alah, dok rekod pula kat dada aku ni. Yang ambil ni, ujung kau ni sampai ujung ni. Oh, lebih 10.
9 lebih. 85 90 cm. Alhamdulillah. Buka beli. Nak beli balik lagi. Alhamdulillah. Doa ke Terengganu. Buka beli. Ya, aku malu. Kemarin dah 8 ni, dah 5. Kemungkinan. Alhamdulillah. Tak perhatikan lagi. Yes! Okay geng, sekarang ni aku on the way balik darat. Tadi gigih sangat nak pasang hisap sini. Lepas tu yang dekat aku punya chest, tahu-tahu dulu habis bateri. Pak memang lama lah kita orang tu main kedai tadi. Tu pusing dari spot sana sampai Karang ni. Nanti kita ada spot tuk-tuk. Aku kedai situ dapat seko. Dapat seko. Jadi ni on the way lagi kita agak sebab sekarang ni pun pukul 1 dah. Dia last kena submit ikan pukul 2. Jadi sempat ni. Ni aku on the way dengan seru naik darat. Okey, mantap. Rekod akan set. Geng, aku punya GoPro habis dah. Aku terpaksa rekod pakai aku punya set. Jadi sekarang ni aku hantar dekat kaunter timbang dengan ukur. Kita tengok lagi. Awas insya-Allah boleh naik podium ni. Tapi tu lah sayang, GoPro habis bateri, tak boleh nak tengok momen aku landed ikan ni. Lepak dulu, pasal dia belok. Lepak dulu. Dia terkeluar dari beg. Lepak dulu. Pusing. Oh, biji ni. Lepak dulu, tekan. Tekan ni redok. Tekan sini. Oh, 100 lebih. 100 cukup kan? 101. Spot awak ni main beg. Tak nak arah dah. Di situ je. Oh, 7.6 Kalau belakang tak payah baca 7.6 lah 7.8 7.9 nyanyi ni. 7.9 Oh, mantap mas. 7.9. Dia 7.9. 7.9. Mantap lah. Mantap lah. Update setakat sekarang ni, pencabar aku punya ikan 2 orang. Satu Abang Amy, dia pergi dah. Ikan dia 100 cm cukup. Aku lebih 1 mm sebab aku 101. Atan dia 98 cm. Sikit lagi. Sikit lagi. Patut biar sikit lagi, biar dia besar sikit. Okay guys, sekarang ni dekat apa ni, stage. Sekarang berlangsung ni lah lepas makan. Dia buat cabutan petuah dulu untuk penyampaian hadiah kategori tu. Sekejap lagi kot. Aku pun baru lepas makan ni. Duduk kat luar ni lagi. Sekejap lagi kita payung ni lah. Cabutan tu aku. Sekarang ni kategori ikan campur, juara Fairuz, juara hadiah tu. Apa tu? Trooper 380. Lagi kita tengok siapa
juara tenggiri terpanjang. Mula itu saya ingin ucapkan terima kasih. Menerima hadiah enjin Mercury. Enjin Mercury yang bernilai RM6,480. Dia akan buka harga bid dengan 800 dia kata. Sekali ya. Saya mau cakap. Nampak macam main kat tengah ni. Jelas ni. Banyak senyum. Banyak senyum, banyak senyum. Juara. So geng, selesai sudah acara penyampaian hadiah. Semua dah dapat masing-masing punya hadiah. Ni enjin ni. Enjin ni aku punya. Balik enjin hari ni. Jadi ni aku selas ni. Last kita akan bergambar. Kita akan bergambar dengan Ayi ada apa semua dengan Rivi owner Jerry, Adi apa semua. Jadi mantap. So geng, hari ni hari ketiga aku lacur sebenarnya pagi tadi. Aku lacur tapi itulah Pak Kopo tak ada bateri. Aku pagi tadi pun aku ikut pakai headset je. Ni pun pakai headset juga. Dan untuk hari ni hari ni memang berdarah hari ni. Rasa semua orang pakai balas dendam kat aku ni. Sebab Ayi dapat 3 ekor, Atan dia dapat 4 ekor. Tapi kita orang duduk sekali jadi. Aku je kupau. Jadi gitulah. Jadi aku rasa tak ada benda kot. Sebab hari ni memang tak banyak ekor. Hari ni pun turun banyak main-main je. Kedai aku buat sekali je kedai. Lepas tu memang banyak rolling. Lepas tu on the way balik tadi aku ada ni lah ajar suruh rolling. Mana tahu kokok lepas ni dia boleh rolling seorang Jadi gitulah, rasa tak ada benda dah kot. Ni nak naik, nak kemah-kemah barang. Lepas tu nak pergi ke tol Bukit Si. Nak repair aku punya anak gajah lagi. Jadi ada benda kot. Setakat ni lah cerita aku 3 hari duduk dekat Timor Bay. Event Revit 2.0 boleh jadi juara kategori tenggiri. Alhamdulillah rezeki aku dapat enjin Mercury 15 kuda. Dan apa lagi tak ada benda kot. Jadi setakat tu lah. Yang mana tengok video ni sampai habis, aku ucapkan terima kasih sangat-sangat. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Kita jumpa next video. Okay, bye bye. Assalamualaikum.